Rupanya ramai yang confused bila mula nak pegang emas fizikal ni. Nak pegang emas dinar ni ke ataupun gold bar? Dan yang mana satu lagi untung? Jom ya bongkarkan 5 perbezaan utama dua beradik ini supaya awak lebih faham selepas ini. Pertama, beza dari segi bentuk fizikal. Dinar ni bentuk dia macam shilling. Manakala gold bar pula bentuknya petak, memanjang, seperti berkonsepkan jongkong. Kedua, standard timbangan. Dinar ni special sikit sebab dia mengikut standard timbangan Islam di mana kita semua tahu satu dinar bersamaan dengan 4.25 gram. Manakala gold bar pula straight forward. Dia ikut metrik gram. Biasanya macam 1 gram, 10 gram sampailah 1 kilo. Ketiga, design dan ukuran. Dinar public gold ni ada elemen ukuran Islami. Contohnya seni khat dan gambar masjid yang sangat cantik. Gold bar pula design dia lebih kepada elegan, moden dan korporat. Keempat, dari segi fungsi dan objektif utama. Dinar sangat famous dijadikan seperti mas kahwin, hantaran, hadiah anniversary dan sebagainya. Gold bar ni pula pilihan utama geng hardcore staker yang fokus dia for long term saving sebab bentuknya senang nak bersusun bertingkat-tingkat, contohnya nak susun dalam peti besi. Kelima, dari segi penerimaan dan nilai. Sama ada dinar ataupun gold bar, awak jangan risau. Dua-dua ni diperbuat emas tulen 999 dan ada sijil antarabangsa LBMA. Maksudnya, dua-dua ni kalis inflasi dan sangat laku keras kalau awak nak gadai ke arah nu if ada terdesak. Jadi, tepuk dada, tanya selera. Kalau awak sendirilah, awak ni lebih suka simpan dinar ke ataupun gold bar? Jom tulis di ruangan komen. Boleh-boleh?